Bagaimana tanda seorang itu Allah redha dengan dia sebelum dia mati? Sebelum dia mati, kalau Allah redha kepada dia, maka Allah jadikan dia itu ada hubungan dengan akhirat. Contoh, 40 tahun minum arak, berzina, curi, judi. Akhir-akhir umurnya nak pergi masjid dah. Itu tanda Allah sayang dia. Dan ada seorang laki-laki zaman dulu tak pernah semayang, cuma berimam saja. Imam ada, semayang tak, puasa tak, zakat tak, zina, curi, judi. Zina, curi, judi. Faham? Dia duduk dengung itu, tangan pegang botol arak, dia berfikir, bukan ni rasanya Allah ciptakan aku. Kalau gitu, ya Allah, kalau membenarlah Tuhan yang sebenar, muapunlah dosa aku. Lepas tu mati. Nabi cerita dia ni masuk syurga. Tak ada pergi Mekah, tak ada semayang, tak ada apa. Faham lagi? Kerana apa? Kerana ujung-ujung kalau Allah nak jadi molek, dia ada hubungan dengan akhirat. Dah.